Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu memohon kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang remaja dan bayi lelakinya, bayi 4 bulan. Remaja perempuan berkenaan bernama Grace Genevieve Gilbert, berusia 17 tahun, berbangsa Kadazan. Alamat terakhir di KTANTUN Kolombong, Inanam. Grace dilaporkan keluar rumah pada 26 September 2025 bersama anak lelakinya Samuel Adian berusia 4 bulan dan sehingga kini masih belum kembali. Orang ramai yang mempunyai maklumat atau ternampak individu ini diminta menghubungi hotline IB Kota Kinabalu di talian 088 tolak 529,222 atau SIM Emran bin Roslan di talian 019 tolak 8,697,711 atau mana-mana balai polis berhampiran.